kita hanya sekadar simpan nombor. Sejumlah pendapatan kita sahaja, bukan semua. Sebab apa? Sebab duit kegunaan harian. Hakikatnya kita memerlukan duit untuk teruskan hidup. Jadi bukan semua 10%, 20%, 30% kita bekukan dalam bentuk grab emas secara konsisten sehingga kita capai target matlamat yang jelas. Apa tujuan jangka masa panjang 1, 2 tahun, 3 tahun ke atas, tuan-puan, tak sesuai kita simpan dalam bentuk duit. Saya tak pernah cakap salah. Saya cakap tak sesuai. Sebab apa? Sebab duit tak mampu kekalkan kuasa beli. Nilainya dirompak. Inflasi, kenaikan harga barang, susut nilai mata wang. Naik tanpa tapi ibarat raya. Jadi kalau kita dah tahu dah duit takkan mampu kekalkan kuasa beli, semua nilai kekayaan kita simpan dalam bentuk duit, kita hanya sekadar simpan nombor. Kelamaan ianya hanya sekadar nombor. Jadi tuan-puan, tak salahlah kita bekukan sejumlah gaji kita, pendapatan kita dalam bentuk grab emas supaya mengekalkan kuasa beli. InsyaAllah boleh isi bit biru yang saya tinggalkan, boleh follow saya, boleh terus hubungi saya tuan-puan.